Hai guys, hari ni 7 Click akan bawa kita pergi ke event anime terbesar di Malaysia. Event apa? Event Nijigen Expo. Tahun ni dia buat dekat The Mines International Exhibition Centre selama 3 hari, daripada 21 sampai 23. So, sekarang kita ada kat entrance dia. So, jom kita masuk dalam. Okay guys, kita dapat tengok entrance dia. Ada banyak booth-booth yang menjual pelbagai merchandise anime, figure anime, card anime. And tahun ni dia mendatangkan banyak sangat international cosplayer seperti Tuan Bao dan banyak lagi lah. Oh, tak lupa juga ada mangaka yang datang, tapi saya kurang pasti tentang dia. Kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal dia, korang kenalah datang ke event ni. Okey, macam dekat depan kita ni ada banyak figure. Tapi apa yang saya tengok lah, dekat depan kita ni kebanyakan dia figure Japan version. Japan version, dia ada berapa version? Dia ada 2 version guys. Satu version Japan version, satu version Asia version. Japan version dia hanya dijual di Jepun sahaja. Tapi kalau Asia version ni dia jual di semua negara Asia kecuali Jepun. Macam tu lah. And kalau korang nak dapatkan Japan version ni, dia susah lah guys. Sebab apa? Korang kena import daripada Jepun tu sendiri. Dan kat mana korang boleh beli banyak figure Japan version? Salah satu dia dekat event ni lah, event Nijigen Expo. Selain daripada figure anime, ada apa je kat event ni? Ada banyak lah guys berkaitan dengan anime. Macam merchandise anime seperti keychain, badge. And dia ada permainan yang orang kata lagi naik daun. Permainan apa? TCG Waste. Dekat sini guys, korang boleh beli banyak kad TCG. Okay guys, saya pun tak lepas lah kan kalau datang event tak beli merchandise. Macam sekarang, saya dah beli 2 figura seperti Akane dengan Bochi. Dua-dua tu karakter favourite saya. Tak lepas juga, saya pun tersangkut guys dengan TCG punya kad. Sebab apa? Kad dia ni pertama lah, kad dia cantik. Kedua, kad dia ni boleh korang jadikan sebagai korang punya trading pack. Apa maksud saya? Kiranya korang beli satu pack, kalau korang jackpot, korang boleh jual balik kad ni dengan harga yang lagi tinggi geng. Okay guys, sekarang ni kita akan menuju ke booth TCG. Okay, korang tengok tu. Inilah TCG card yang market dia guys tinggi. Sekarang ni kita berada di section artis yang import punya. Bukanlah semua import, adalah sesetengah daripada lokal. Korang tengok, even lokal punya art, dia punya lukisan dia tu geng, cantik. Okay, yang ni. Itu dia daripada international punya. Dia diimport khas daripada Jepun. Korang tahu tak siapa nama dia? Kalau saya minta maaf, saya kurang tahu pasal mangaka ni. Kalau korang tahu pasal dia, korang komen lah. Korang like sikit. Okay? Mana tahu saya jadi tertarik nak kaji pasal dia ke? Okay guys. Tapi bukan satu je international mangaka yang datang untuk melukis. Ini adalah international mangaka kedua yang datang untuk lukis kat sini. Karakter yang dia lukis pun, kalau saya terangkan dia punya detail, korang tengoklah tu. Efek dia tu cantik. Detail orang kata dia punya kedut dia tu, dia punya sisik, dia punya helaian rambut dia tu, detail habis geng. Sekarang ni kita akan pergi ke acara utama dia, konsert dia guys.
So this is the end untuk event hari ni. Memang menarik lah event dia. Korang nak pergi tak event ni? Kalau saya nak pergi lagi. Semoga kita berjumpa di next event. Korang nak tahu keseruan dia kat next event? Kita subscribe, kita like. Nanti kita pergi sama-sama lagi guys. Bye bye.